Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian 2, laman utama portal My Invoice yang berfungsi sebagai halaman utama untuk mengendalikan semua transaksi e-invoice anda. Laman utama portal My Invoice menyediakan pelbagai fungsi yang boleh diterokai oleh semua pembayar cukai. Antara menu yang tersedia ialah paparan utama, dokumen baharu, dokumen atau penghantaran, template visual, notifikasi, panduan pengguna serta pengurusan profil. Untuk memulakan proses pengeluaran e-invoice, klik pada menu Dokumen Baharu yang tersedia di sebelah kiri paparan utama di bahagian menu utama portal. Seterusnya, kita ke menu Dokumen. Di sini, anda boleh melihat semua e-invoice yang telah dihantar dan diterima sekaligus memudahkan semakan status transaksi e-invoice anda. Di menu Penghantaran, anda boleh melihat maklumat terperinci berkaitan penghantaran dokumen, termasuk status, tarikh dan butiran transaksi e-invoice. Seterusnya di menu Template Visual, anda boleh mencipta dan mengubah suai template visual dokumen e-invoice mengikut kesesuaian dan keperluan anda. Berikutnya, kita ke menu Notifikasi. Di sini, anda boleh mengemas kini tetapan notifikasi, termasuk bahasa pilihan dan alamat email penerima supaya makluman e-invoice sentiasa sampai kepada anda dengan tepat. Kemudian, di menu Panduan Pengguna, anda boleh merujuk manual lengkap penggunaan portal My Invoice, termasuk langkah-langkah utama dan fungsi penting yang tersedia. Klik pada ikon anak panah di bahagian atas halaman seperti di paparan skrin untuk memaparkan menu profil dan tetapan akaun anda. Di menu profil ini, anda boleh mengakses maklumat pembayar cukai atau pengguna, menukar profil pembayar cukai serta log keluar dari portal My Invoice. Di bahagian bawah laman utama, terdapat pautan pantas yang memudahkan anda mengakses profil pengguna, profil pembayar cukai, panduan pengguna serta menu hubungi kami untuk bantuan lanjut. Bahagian Ketahui Lebih Lanjut menyediakan maklumat tambahan seperti penerangan berkenaan e-invoice, garis panduan, SDK dan soalan lazim untuk membantu anda memahami penggunaan portal My Invoice dengan lebih mendalam.